Ini 3 sebab anda patut beli E2 EV Charger. Ringan dan portable, tak perlu dah survey EV charger lain untuk rumah kedua. Cabut, angkat dan pasang. Cukup soket rumah 3 pin dah boleh charge sehingga 3 kW. Nak lagi power, pasang je soket 5 pin CE merah ni untuk charging sehingga 22 kW. Rumah single phase tapi risau nak charge EV, takut sampai trip MCB. Load balancing akan pastikan electrical system rumah anda takkan overload. Charging output akan automatically adjust mengikut kesesuaian. Bluetooth dan RFID. Tak ada internet, tak ada problem. Connect ke Bluetooth untuk pair dan control melalui app sahaja. Schedule, control, setting current dan tengok berapa kWh pakai dekat tangan je. Nak lagi simple, simpan charge profile dan swipe je dengan RFID card reader. Untuk information lebih tentang E2 EV Charger atau installation, klik link di bawah.